Rumah double story, spek kayangan. Wow! Harga 5 tahun lepas. Betul ke? Boleh saya katakan harga terendah di Sungai Petani untuk double story setakat ini. Keluasan tanah 20 kali 70 dan bangunan 20 kali 41 untuk tingkat 1 dan 20 kali 47 untuk tingkat 2. Memang jarang sangatlah dapat kalau binaan macam ni. Posh area sangat luas, 20 kali 23 solid area. Ini pagar 12 kaki, susah nak masuk 2 kereta. Kena renovate lagi, masa rugi duit. Dan special design dia, bukaan pagar lebih kurang dalam 16 kaki. Kebiasaan teres hanya 12 hingga 14 kaki saja. Dan bonus tak perlu nak hack dan pecah lagi sebab auto gate point dengan wiring dah siap. Jom kita masuk dalam. Tengok cantiknya. Lantai rumah menggunakan tile polish 2x2. Nampak mewah dan luas. Bukan saja cantik tapi mudah dibersihkan dan tahan lasak. Rumah ni keseluruhannya ada 4 bilik dan ini bilik bawah yang bilik pertama. Di bahagian dapur pula fully tile seperti yang anda lihat. Mudah untuk dibersihkan selepas masak. Bilik yang ini bukan sekadar show house, tapi yang ini yang anda akan dapat fully tile sehingga ke atas dan aksesori mewah yang digunakan. Jom kita naik atas pula tengok macam mana. Kalau suka video ni, boleh like, komen dan share. Untuk next video, saya akan tunjukkan bahagian atas, balcony, family area dan bilik utama. Atau anda boleh wasabi direct saya.